Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni saya ditanya sebenarnya apa tugasan kita atau apa tugasan kita sebagai umat Islam, bukan specifically kepada pendakwa-pendakwa, imam-imam, mufti-mufti dan sebagainya, tetapi kepada semua umat Islam. Bila kita fikir balik kan, kerja kita sebenarnya sebagai umat Islam membawa mereka-mereka ke jalan kebenaran, membawa sahabat-sahabat kita ke jalan kebenaran ataupun untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja kita sebenarnya. Dan hari ini kita lihat, dan ini adalah sesuatu yang saya nak kongsikan kepada semua sahabat-sahabat. Ada di kalangan kita yang masih dalam gelombang yang kita belum dalam kehidupan kita sendiri, yang kita berimankan dunia. Kita yakin, when I say beriman, bermaksud kita yakin kepada dunia semata-mata. Dan kita macam mana boleh lihat? Bagaimana kita boleh lihat dalam seseorang itu? Yang pertama, kita boleh lihat daripada perilaku mereka sendiri, perwatakan mereka, kehidupan mereka, dan kita boleh lihat yang mereka berpegang pada dunia saja. Apa-apa pun mereka balik kepada dunia, dan juga ujian mereka di mana keturunan mereka yang akan datang daripada mereka diuji dengan cara-cara yang sangat-sangat dahsyat, memang dahsyat. Dan saya pernah baru-baru ni, beberapa hari lepas, semalam sebenarnya, bukan beberapa hari lepas, semalam saya pernah pergi saya dengan tim saya ziarah seorang sahabat yang mualaf, dan ayah dia dengan ibu dia memang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah. Dan apa jadi kepada anak mereka yang berumur dalam sekitar umur dalam lingkungan 20-an, sudah mengandung dan tidak ada tidak nikah lah. Kira macam dia sebagai luar nikah lah, anak luar nikah lah, kira macam mereka telah terlanjur lah macam tu Dan bila kita bercerita dengan anak itu, kita nak tanya siapa lelaki itu dan sebagainya, anak dia boleh memberitahu kepada kita yang even ibu bapa mereka pun dah terlanjur dan belum bernikah lagi dulu sebelum mereka terima Islam. So ini yang berlaku jika kita sendiri tidak menjalankan tanggungjawab kita tidak beriman kepada Allah, dan kita tidak, dan inilah kerja kita sebenarnya, membawa mereka umat manusia ke jalan kebenaran, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berlakulah berbagai-bagai kisah jika mereka masih tidak berpegang pada Allah, masih tidak mentauhidkan Allah, masih mereka berimankan ataupun meyakini, mempercayai cuma dunia sahaja boleh membaiki atau membantu kehidupan mereka. Sebagai umat Islam, kita kena faham
apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, pasti-pastinya only Allah is there. And we as a Muslim, kehidupan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti-pastinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu wajib untuk setiap Muslim untuk yakin dan percaya dan tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dan persoalan ni saya nak bagi tahu, ya, perbezaan di antara mualaf dan Muslim ialah sebenarnya tak banyak beza. Perbezaan kita dilahirkan sebagai umat Islam, diazankan, dan kita tahu yang kita ni Islam, lahir ni Islam. Tetapi sahabat mualaf kita yang mereka melalui kehidupan sebagai non-Muslim, dan mereka mengucap 2 kalimah syahadah, dan selepas tu menjalankan kehidupan mereka sebagai umat Islam, sebagai umat Islam, sebagai Muslim. Dan perjalanan tauhid kita sebenarnya sama. Kita semua dalam perjalanan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ini yang kita kena faham. So, saya nak tuan-tuan dan puan-puan, ya, memikirkan kepada kehidupan kita. Memikirkan kepada kehidupan kita, sama ada kita masih berpegang pada dunia ataupun kita masih berpegang pada apa-apa perkara, jawatan kita, wang ringgit yang kita ada. Mungkin kita ada berjuta, mungkin kita ada beratus ribu, mungkin kita ada beribu-ribu, atau mungkin kita ada beratus-ratus. Semuanya tiada guna jika kita tidak ada Allah bersama dengan kita. Yakinlah, kehidupan ini diberi oleh Allah, dan semua yang kita ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, kita kena melihat kehidupan kita untuk kita perbaiki. Adakah dia terlambat? Memang tidak terlambat. Untuk kita tidak terlambat, untuk anak-anak kita masih tidak terlambat. Hari ini kita akan menjadi imam kepada keluarga kita, dan sebab itu saya memberitahu pada awal, tugasan kita setiap hari ialah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tugasan kita ialah untuk mengajak manusia kepada kebenaran, iaitu tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berlaku dalam keluarga kita, di mana kita masih, dan saya nak bagi tahu, kita masih tidak ada dalam keluarga kita sendiri, kita tidak membawa anak-anak kita atau isteri kita dengan satu keluarga pergi ke masjid. Dengan kita sendiri, kita tidak mengimamkan solat kita, mengimamkan bila waktu solat, ya, kita tidak mengimamkan mereka. Kita tidak menjadi ketua keluarga. Dan berlakulah macam-macam percanggahan dalam kehidupan, ujian dalam kehidupan, dan kita tak tahu macam mana nak buat, dan akhirnya berlaku sehingga cerai-berai. Ya, so ini yang kita kena faham. Ya, apa-apa dah berlaku, kita serah pada Allah, dan alhamdulillah masih kita ada hari ini, masih kita boleh tonton video ini, masih kita boleh share video ini, masih kita boleh bernafas, masih kita boleh makan, ya, masih kita boleh bekerja, masih kita boleh call kawan-kawan kita, boleh WhatsApp kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Tetapi yakin dan percaya, ya, setiap perkara, pergerakan dalam tubuh kita, hidup kita ialah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang paling penting ni tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mengikut sekurang-kurangnya sedikit atau banyak tak ada masalah, iaitu
Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan juga kehidupan beliau menjadi satu contoh untuk kita ikuti dengan akhlak kita. So, Allahu Alam, sedikit perkongsian saya cuba untuk memberi sedikit, sebab tugasan saya hari-hari untuk memberi inspirasi dan empower sahabat-sahabat kita yang masih diuji, yang masih tak tahu dia nak buat apa dalam hidup. Kita kecewa sangat sampai dah dapat stres, depression, macam-macam berlaku dalam hidup kita. When you have Allah, you have everything. Believe me. When you have Allah, Alhamdulillah, ya Allah, you will feel everything part of your life is guided by Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi di video yang akan datang. Jika ada persoalan yang mungkin melibatkan apa-apa berkenaan dengan Islam atau motivasi lah, saya tak nak cakap agama, takut orang kecam saya, ya. So boleh letak di ruang komen dan saya cuba akan jawab. Dan jangan lupa ikuti juga setiap hari Sabtu pukul 5.15 di FB, di Buka Buku Live, dan juga di radio IKIM FM. Hello Brother Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.